Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama sama-sama tarawih dan isyukran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih gagah, masih kuat dan masih diberi peluang untuk nak meneruskan ibadah qiyam, ibadah qiyam al-lail, ibadah bertarawih kan. Kerana ada sebahagian daripada kita dah syahid dah ada syahid dah kan. Baru malam ke-8 dah ada syahid dah kan. Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi kuat kita ni. Belum lagi belum tabung lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan ini, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi fi Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Nabi yang paling dermawan dalam bulan Ramadan. Bulan lain dah dermawan, tapi digandakan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita pun nak ikut Nabi kan? Kena ikut siapa? Nak ikut Nabi ke ikut siapa ni kita ni? Sudah pasti kita kan nak ikut Nabi. Artinya Nabi dengan harta kita, banyak harta kita tuan-tuan. Nabi dengan harta kita, banyak harta kita. Tapi Nabi lebih dermawan daripada kita. Yang tu pelik tu kita. Hebatnya kita kat situ. Kita banyak harta tapi kita tak nak. Tak nak derma. Nabi dia tak ada harta tapi dia banyak derma. Allah. Yang tu kena betul tu. Kena perbetulkan kat situlah. Maknanya silap. Saya pun macam saya juga. Saya cakap dengan tuan-tuan pun saya pun macam tu jugalah. Lebih kurang je kita ni. Pimai satu je kan. Bukan ada hak lebih tak boleh. Cumanya kita nak perbaikikan. Apabila kita baca hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa dia ni yang hebat. Sebab apa tuan-tuan? Matematik Allah dengan matematik manusia ni beza. Matematik manusia 1 tolak 1 kosong. Tapi matematik Allah 1 tolak 1 10. Kan pelik kan? Kan? Tak percaya? Senyap ya. Tak percaya tak? Kan? Matematik Allah Ta'ala 1 tolak 1 10 tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu innal hasanati bi asyri amsalha. Sesungguhnya satu kebajikan itu diganda 10 kali. Itu dipanggil skema biasa tuan-tuan. Skema markah biasa. Skema markah pahala biasa. Kan? 1/10 tu biasa. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala tak pakai ni skema ni. 1/10 ni Allah Ta'ala tak pakai ni. Sebab Allah Ta'ala boleh gandakan kepada kita ad'afin kathirah. Berganda-ganda Allah Ta'ala boleh bagi. 1 jadi 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilihi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Bandingkan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, umpama 1 biji benih dia tanam tumbuh 1 pohon. Dan pohon tadi tumbuh pula mengeluarkan buah-buahan. Ada 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji ran, baik 100 buah. 100 biji buah. Artinya dah 700. Hasil dia pada 1 saja benih tapi dapat 700. Tadi kata 1/10. Nah itu yang minimum. Pahala yang Allah Ta'ala bagi minimum macam tu. Sehingga kan dalam bulan Ramadan yang sunat ni kita datang ramai-ramai ni sunat kan. Kita pun banyak buat amalan terbalik ni, kita hak sunat lagi penuh ni. Dan hak jemaah tak berapa penuh.
Kan? Walau yang tu yang fardunya, yang ni yang sunat, tapi kita banyak buat amalan sebalik. Hak kena betul-betul perbetulkan balik tuan-tuan, lepas Ramadan kena macam ni jugalah. Kenapa? Nak fardu yang tu lebih utama lagi daripada yang sunat, betul tak? Jadi banyak amalan hak kita ni, amalan masyarakat kita Melayu je lah, kan? Banyak dia buat hak balik daripada perkara yang sebenar. Jadi yang ni yang kita kena tazkirah ni, nak bagi kesedaran. Aku ni tak betul buat apa nak betul lah, betul sebenarnya tazkirah. Fazakir inna fa'atiz zikra, kena bagi peringatan, maka peringatan itu memberi manfaat dan fa'ul mu'minin, memberi manfaat kepada orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Piramli kata cuba. Nah, Piramli kata cuba. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, kita baca dalam surah Al-Lail, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu sifat orang yang mukmin ini ialah sifat mereka ni ialah qad aflaha man zakkaha. Mereka sesungguhnya mereka mendapat kemenangan. Siapa dia? Man zakkaha, siapa yang membersihkan jiwa. Maka pembersihan jiwa ni salah satunya ialah dengan cara kita menjadi orang yang memberi. Kita menjadi pemberi, bukan penerima. Kita jadi pemberi. Maka dalam hal ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak suruh kita beri kan apa yang ada pada kita. Di antaranya kita bagi ilmu. Kita sebagai pemberi juga. Kita boleh sedekah ilmu, kita boleh sedekah harta, kita boleh sedekah tenaga, kita boleh sedekah pemikiran kita, idea kita. Ini semuanya dalam bentuk memberi. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun mereka yang memberi kemudian wattaqa disertai dengan sifat takwa. Dia memberi dan dia ada sifat takwa. Sebab apa? Sebab orang yang memberi ni kan, dia dalam keadaan dia takwa, maknanya dia buat sesuatu perkara tu lillahi ta'ala, takwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan janji-janji baik Allah Ta'ala. Apa dia? Janji baik Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka yang beriman, beramal soleh, bagi mereka adalah syurga. Mereka yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka memberi, maka Allah Taala tambahkan rezeki dia. Orang yang suka memberi, Allah Taala berikan kepadanya ketenangan. Orang yang suka bersedekah, jiwanya tenang. Berbeza dengan orang yang bakhil, jiwa dia tak tenang. Jadi wasaddaqa bil husna, dia membenarkan dengan janji baik Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Allah Ta'ala kata apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusannya ke arah yang lebih mudah, lebih senang. Bagi siapa? Bagi mereka yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini yang saya beritahu tadi, matematik manusia dengan matematik Allah berbeza. Sebab kita bagi satu, kosong tak ada. Tapi bila mana kita beri satu kerana Allah, Allah Ta'ala ganda yang paling minimum 10. Paling minimum 10. Cerita yang berlaku kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, suatu hari isterinya Fatimah radhiyallahu anha
Fatimah dia kata, abang hari ni nak makan buah. Hari ni nak makan buah apple. Biasa duk makan kurma je kan. Hari ni rasa teliur. Rasa tu berbeza. Nak makan buah apple. Maka Sayyidina Ali kata, tak apa yang duduk kat rumah biar abang pergi. Sayangnya Ali pada Fatimah. Dia pun pergilah kat kedai nak beli iPhone. Kan? Kalau kita kat sini dekat dengan apa tadi? Apa? Shopping tu? Ekostik. Kat sini ekostik penuh Apple, kan? Di Mekah tu nak cari Apple zaman dulu. Zaman sekarang Ben Daud pun ada, kan? Macam-macam mall Nuri macam-macam kan. Tapi zaman sahabat, zaman Ali nak dapatkan sebiji Apple pun susah, habis kedai. Cari. Maka takdir Allah Ta'ala, Sayyidina Ali ni dapatlah sebiji Apple. Beli Apple kat kedai. Tuan-tuan, dalam perjalanan rasa gembiranya Ali, Allah seronoknya aku. Kenapa? Dapat memenuhi hajat isteri. Kita pun suami pun macam tu juga kan. Kita suka. Jadi bila mana tuan-tuan, bila mana dalam perjalanan dah balik ke rumah, tiba-tiba ditahan oleh seorang. Seorang tu tahan. Dia kata, tuan, apa yang ada pada tuan sekarang? Saya ni tuan dah 3 hari tak makan. 3 hari tak makan. Sayyidina Ali tengok kat dia, 3 hari tak makan. Dah. Yang ada pada saya apple sebiji ni yang ada pada apa? Ada apple sebiji tak ada. Yang lain sudah tak ada apple. Tuan 3 hari tak makan, tak apa. Kalau kita kan, macam mana aja tuan? Kalau apple ada sebiji tu, bagi kat orang tu, balik kat bini. Buat balik kat bini. Buat balik kat isteri. Yang mana? Yang mana tu? Tak berani nak jawab dia. Pengerusi tak berani nak jawab. Oh, kita mesti buat balik kat isteri kan. Dah sebiji, takkan nak bagi orang sebiji kan. Kalau bagi kat orang sudahlah, balik kat rumah tak sampai kat tangga lagi kan. Habis laser keluar habis kan. Apa ni? Orang suruh beli apple kan, duk bagi kat orang pula. Tuan-tuan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah. Oleh kerana orang ni minta dengan dia, Sayyidina Ali dengan muka yang ceria, dah tak ada rasa peradab, tak ada rasa. Tak apa, makan silakan ambil. Bagi apple dia tu. Yang Fatimah nak. Oh ya, apa tak apa. Aku cari lain pula tak apa. Bila mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah balik ke rumah dia, kan? Sampai di rumah dia bagi salam ke isteri dia tengok apa? Fatimah radhiyallahu anha sedang makan apple. Tak boleh. Nah, kat mana datang apple ni? Yang dia nak cari susah nak dapat sebiji pun. Balik kat rumah, Fatimah sudah makan apple, siap nak makan apple. Dah. Senyum nak makan apple. Dia tanya balik isteri dia, kamu dah makan berapa biji? Dia kata baru sebiji, baru yang baru sebiji baru abang, baru makan biji. Oh, kalau macam tu ada lagi lah 9 biji. Ya ada 9 biji. Ada lagi baki 9 biji tuan-tuan. Yang Sayyidina Ali tadi bagi satu aja. Tengok tuan-tuan. Yang tu yang kata formula Allah Ta'ala ni, matematik Allah Ta'ala berbeza dengan matematik kita. Kita bagi 1 kosong, tapi matematik Allah bagi 1 dapat 10 tuan-tuan. Sebab itulah kita kata pelik bin ajaib bila mana kita ni bakhil dengan harta. Masa pelik. Maka Allah Ta'ala beritahu, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dapat buang sifat kikir, bakhil dalam diri dia, orang inilah orang yang beruntung. Fa ulaika humul muflihun. Orang inilah orang yang beruntung. Orang yang dapat kejayaan orang ini, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita baca sejarah. Kan? Kita baca sejarah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menginfakkan hartanya, seluruh hartanya untuk Allah Ta'ala.
Habis harta dia tuan-tuan. Sehingga kan Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakr, madza tarakta ya Abu Bakr?" Apa hak tinggal lagi? Maka jawab Abu Bakar, "Taraktullaha wa rasulah." Aku tinggalkan hanya milik aku ni untuk Allah dan Rasul. Ada apa-apa? Adakah kita baca dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar jadi muflis? Ada? Ada baca? Dia bagi harta dia semua keseluruhan untuk Allah Ta'ala. Abu Bakar tu jadi muflis. Ada? Ada baca sejarah? Jumpa je? Tidak. Bahkan Abu Bakar lagi kaya daripada apa yang dia bagi. Masya Allah. Sayyidina Umar 50% daripada harta dia untuk Allah Ta'ala. 50%. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kan? Dia banyak sumbangan dia. Di antara sumbangannya ialah dia sponsor peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk, ya Rasulullah, tak apa-apa ni semua ni aku sponsor. Sayyidina Uthman sponsor. Dia beli satu telaga yang kepunyaan oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi ambil tax? Siapa guna telaga dia, nak minum, nak basuh, nak mandi, kena tax bayar. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pergi tanya orang Yahudi, ni berapa harga? Kamu nak jual dengan berapa harga ni telaga? Dia beli telaga, dia bagi FOC, free of charge. Apa nak? Muslimin, muslimat yang apa? Ni sifat ahli syurga, tuan-tuan. Ya, ni sifat ahli syurga ni. Kita nak jadi macam ni, baru hebat. Ya, baru hebat. Kalau kita tak sampai macam ni, kita kena berusaha untuk nak memberi. Kita sebagai pemberi. Khairun nas man anfa'u linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini manusia yang terbaik. Maknanya kita sebagai pemberi. Oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala syariatkan kepada kita zakat baru 2.5% saja. Kita ada duit 1,000 baru 25 ringgit saja, tuan-tuan. Yang terlebih tu, itu perlu kepada kita pembersihan jiwa melalui dengan sedekah. Tidak mencukupi kita ni hanya aku dah bayar dah zakat. Tak. Zakat tu wajib, compulsory. Yang sedekah tu. Sebab itulah perkataan sedekah. Sedekah ni sedekah. Daripada perkataan sedekah, benar. Orang yang suka memberi, artinya dia adalah membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada formula yang lain kepada kita untuk kita nak tambahkan rezeki kita. Kan kita nak jemput rezeki supaya rezeki lagi bertambah, melainkan dengan cara kita untuk infak fi sabilillah, membelanjakan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapat keberkatan daripada harta. Apatah lagi yang kita dengar hadis yang beritahu 3 perkara yang menyebabkan kepada kita ni, 3 perkara ni dia panggil talian hayat. Kan, talian hayat. Kita dah meninggal tapi talian hayat tu masih ada. Yang pertama, sedekah jariah. Kan? Nabi sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salat, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Nabi kata ada 3 perkara. Yang pertama Nabi sebut pasal sedekah. Dia mulakan dengan sedekah. Sebab apa? Sedekah ni semua orang ada duit. Semua orang ada harta. Semua orang mampu. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan sedekah. Kan? Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu ilmu. Ilmu ni susah sikit daripada harta. Ramai orang yang ada harta tapi ilmu tak ramai, betul tak? Sebab tu Nabi kan dia sesuai ni. Dia beritahu yang pertama harta, semua kita ada harta. Jadi harta ini aset untuk kita. Untuk jadi talian hayat. Kita dah meninggal tapi talian hayat kita melalui harta. Kemudian anaknya ilmu yang
memberi manfaat kepada kita. Kita duk belajar-belajar, ini ilmu yang untuk memberi manfaat kepada kita. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Kenapa sebut anak? Sebab ada orang ada anak, ada orang yang tak dapat anak. Ada orang yang kahwin, ada orang yang tak kahwin. Nak dapat anak kan salah satunya prosesnya kahwin. Tapi kahwin tu tak tentu juga boleh anak. Sebab tu Allah Ta'ala letak anak yang ketiga, kan? Ataupun anak yang soleh yang mendoakan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada anak, kan? Maka kita ketiga-tiga ni kita gunakan untuk jalan Allah. Berbahagialah kita. Berbahagia. Tapi kalau kita tidak guna untuk jalan Allah, Allah Ta'ala kata apa? Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, wastaghna, dia rasa dah kaya dah. Dah, aku tak perlu tak beraja apa. Nak buat apa? Nak tolong orang, nak bantu orang. Dah. Cukuplah aku dah. Itu orang yang dia rasa dah cukup. Wastaghna. Kan? Sebab itulah kadang-kadang kita ni orang datang nak minta sedekah, nak minta derma, kita tengok pandangan kita. Bukan kita tengok dengan rahmat, kita tengok orang tu nak marah. Oh, ni tak ada, habis duit aku, habis duit aku. Dah, dia ingat duit dia habis. Sebab apa orang ni datang nak minta derma tu habis. Walhal Allah Ta'ala nak bagi keberkatan kepada harta dia. Allah Ta'ala nak bersihkan harta kita sebenarnya. Nah, maka ini wa kadzdzaba bil husna, dan orang yang bakhil dan dia rasa diri dia kaya ni, wa kadzdzaba, sebenarnya dia telah membohongi. Wa kadzdzaba bil husna, dia sudah membohongi janji-janji yang baik. Allah Ta'ala beritahu dah ni harta ni kan, janji baik, maknanya bila mana kita infak untuk jalan Allah, dia berkembang, dia subur. Fasadun yassiruhu lil usra, maka Allah Ta'ala permudahkan jalannya ke arah kepayahan. Lagi susah tuan-tuan. Orang tak orang kaya, dia bakhil, susah dia. Bukan senang. Kenapa? Ketenangan dalam jiwa dia Allah Ta'ala cabut. Dia Allah Ta'ala letak dalam diri dia al-qalaq, suatu perasaan kebimbangan, kerungsingan, keresahan, ketidaktenteraman. Semua ada pada dia. Bila mana kita tak belanjakan harta kita pada jalan Allah, kita jadi takut. Nanti hartaku orang curi, orang rokok. Isteri aku nak keluar nanti kena colek, anak aku nak keluar kena colek. Dia jadi bimbang, trauma macam. Dia sendiri pun jangan dah. Nanti orang mari tembak aku. Macam-macam perkara dia fikir keluar. Kenapa? Semuanya ini kerana dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kita kena ingat bahawa harta yang terbaik ialah bila mana kita gunakan harta kita untuk Allah Subhanahu. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Itu saja sekadar saja. Mudah-mudahan tafsirah yang mereka sini memberi manfaat kepada kita semua. Aku di bawah